Pada 3 hingga 4 Mei 2025, saya diberi peluang untuk menjadi hos bagi kempen Sanremo Rasa Sayang di Aeon Shah Alam. Acara ini bukan sekadar mempromosikan pasta, tetapi juga membawa rasa kasih sayang dalam setiap sajian. Kemunculan chef selebriti Sheila Rusli dengan resepi aglio olio daging salai membuka selera ramai pengunjung. Dan tak kurang hebatnya, Chef Fikri Aznan dengan mac and cheese yang creamy dan penuh kasih sayang. Sebagai pengacara, saya bangga menjadi sebahagian daripada momen-momen istimewa ini di mana makanan, komuniti dan kegembiraan bersatu. Saya MC Ren dan saya seorang pengacara majlis yang sentiasa bersedia menceriakan suasana, menyambut tetamu dengan senyuman dan menyampaikan mesej dengan penuh semangat. Video ini juga adalah penyertaan saya untuk cabaran TikTok Hari Pekerja 2025 kerana saya seorang pekerja yang menyebarkan semangat dan senyuman melalui setiap acara. Jumpa anda di Sanremo Rasa Sayang kempen yang seterusnya. Selamat Hari Pekerja 2025, pekerja ke semua bangsa.